Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang dekat Lancang, menghala ke Pekan Pahang, nak pergi jumpa Akif kat sekolah Batak. So lepas tu tengoklah ke mana. Awal kat pagi ke tak tadi sebelum subuh. So sekarang baru sampai sini. Pergi solat je dekat Bintong tadi. So depan ni nak pergi je lah dekat atau belum. Singgah jap makan breakfast pagi kat mana tadi, tak pernah makan sini, Kampung Ubai. Macam best lah, orang ramai. Macam-macam ada, nasi dagang ada. Nasi dagang apa? Nasi lemak ni? Ambil lah, ambil. Nak ambil. Ni cepat. Mami tengah jalan ni. Tu. Bye. Sini, sebelah kanan. Tolong Mami. Akif. Itu kat mana ni, Ayah? Kat sekolah abang. Sekarang on the way ke Merapu. Tak tahu berapa jam sampai. 3 jam. 3 jam setengah. In 200 meters, turn left onto Jalan Cheneris. Turn left onto Jalan Cheneris. Sekolah kat bawah ni ke? Dia cakap makan nasi campur. Sini ke? Continue on Jalan Cheneris for 1.5 kilometers. Apa mana gitu?
Confirm yang rapi kan. Kita nak buat dua sekali. Ha? Dah ambil dah. Semua dah ambil dah. Assalamualaikum. Awak. Saya tunggu je dia nak test bib dia. Saya pendek. Ada. Memang je orang. Jangan masuk event ni sini lah. Kita pun jarang. Iya. Ini yang mungkin dinding ni. Satu, dua. Dekat sini. Satu, dua. Mana ni? Mami. Tapi tak tahu orang boleh ambil tau. Mami. Malam tak aku malam pergi Katai pula pergi makan apa. Boleh salai pula dekat PD. Ini dah lebih dah tu ni. Tiga benci. Tak lah. Ya? 攞喺度瞓嘅時間先嚟可以。喂，阿 B 你去邊度啊？不如買嘢。Jangan mau. Cerita Abi bukan nama. Jadi yang mana? Tapi tak benar. Sekejap. Ni kan soal lah, Mas. Oh, topi. Besok petang. Rumah kalau ni dagang Brazil 293. Tapi ada semua ni. Biasa. Bagi awak ni. Sunglasses. Saya pun. Okey. Okey lah. Okey. Tio, udah best. Tio sudah lari ke? Tak. Lari. Kembali aja dah. Sampai. belt ni. Sini, shopping. Murah 80. Tak ramai. Tu ya nak tu. Apa ni? Kopi. Kita nak ke sana nanti lah. Ya, Ada ke? Dah masak ke? kita nak pergi tu. Makan macam Ni besok punya kan lari sini lah. So abang cakap lah, abang cakap. bang, tidur je kerja. Dekat je. Okay, petang ni kita lepak dekat Eco Park. Musim. Musik. Tu ada mak.
Tadi Setel ambil view kat Merapu tadi. Kita orang ambil hotel dekat Gumusang. Merapu tu lah last minute semua kan. Sekarang lepak Musai kau pak. Makan sini kot. Masjid Buluh Gua Musang. Bang, mana bang? Nak pergi solat sini asar. Makan luar lapar. Boleh naik? Nak naik kan? Oh, panjat sama dia turun. Nampak? Best kan? Nak naik? Nanti tanya berapa. Dia turun. Sini turun sampai hujung. Ya, tak boleh. Kan? Nampak Anik dia bertepi tu, nampak? Dia nampak ni. Kan? Ada besi-besi tu. Kena ni lah. Kenapa? Ada tu Apa? tali. Dalam mesti kena ada harness, ada tali. First time ni datang Gumusang. Tak pernah datang sini, selalu lalu je lah. Tu pun balik daripada Kelantan kan. Makan kat sini. Kedai makan dekat dengan stesen kereta api Gumusang. Sekarang kita nak beli kopi. Alang-alang datang Kelantan ni, Gumusang ni, try lah kopi lokal. Apa nama? Nama dia KB Brewster. Tak pernah try ni, first time try. Tengok sedap ke tak. Tu KB Brewster Musai. Ya, tu dia. Jom ya, tak gambar ya, jom. Mana hotel ni ke? Tak tahu. Ya. Tadi video. Okey. 1, 2. Ya, masuk. Boleh tanya dia kat dalam. Bagaimana seperti itu? Mami hotel tu ke? Okay lah. Lagi pola office lah. Ya lah. Ambil hotel. Macam ni ya. Macam ni. Tak nak lah. Tak nak. Tak minum. Ya lah. Ni satu, lepas tu ambil satu. Ya, ambil makan. Ambil jam. Jam tu lagi. Ni green tea. Ni strawberry kot. Jom check in ke? Apa Mami ni rakam-rakam? Bagus ya. Kita makan bahasanya. Jom. Sila tanya ke dia tu. Ya lah. Ya punya ni. Abang Akif kelaparan. Kat asrama tadi dia tak nak makan. Dah, gombeng. Macam biasa. Hari ni kita makan Celup. ni kari. Celup. Ni ada roti kaya. Ni ada nasi ikan. Mami air special tu. Sila bang. Abang. Itu.
Ui. Yang makan apa? Maggi celup. Sedap ke? Belum rasa. Rasa lah. Okey, ha? Okey ya. Kita mi kari. Okey, not bad. Assalamualaikum. Hari ni day 2. Day 2 di Gua Musai. So pagi ni kita nak pergi cari breakfast. Semalam tengok dekat sebelah tempat kita orang makan tu ada kedai nasi kerabu. So kita tengoklah macam mana. Nampak tenang lepak sini. Nampak tenang lah. Tapi tak tahu lah kan, kalau yang duduk sini lama-lama macam mana. Jalan Sri Cindai 1, Gua Musang. Lintas dah siap ke? Ha? Ada kereta? Tak bisa. Duk shoulder pun tak ada banyak lah. Ingat jauh, Gua Musang Merapu dekat je, tak jauh mana pun. Dalam 15 minit ke 10 minit ke. Kota Baru 183. Jauh lagi. Kau dekat dah lagi setengah jam. Sampai dah. Nasi kerabu Naim Cawangan 3. Daripada hotel dekat je. Dalam 5 minit jalan kaki kot. Ramai orang lah. Semak semua tu. Ramai. Semak sekali. Semak. Lagi. Ada kuih ha? Yang punya kuih mana? Ni kau makan ke? Apa ke? Kan? Singgah mana? Yang atuk yang tepi jalan. Oh, kalau buka lah orang. Kalau tak buka lagi. Oh, sebabnya Jumaat Ha, ni Jumaat. Mana lagi makan? Kambing ke? Kambing satu daging atas. Ini lemak. Daging. Ini lemak ni. Ni lemak. Ni lemak. Lalu sikit lain. Bikin ke? Betul? Sekarang ni. Makanan banyak. Kosong ni.
Pizza. Macam mana dia? Macam mana? Sate, biasa. Mati panas. Besar. Ke beza je. Selain dia benda sen. Sama je dengan sebelah tu. Tak, di tengah dengan ujung sama je. Tengah-tengah. In the middle of nowhere, tiba-tiba ada orang jual. Kita singgah je lah, beli aku. Macam best je. Berapa? Sama lah. Situ. Mana? Berapa? Okay, sekarang kita kat starting line. Itu dia starting line. Hari ni lari 100k dengan 100 miles. Petang nanti pukul 5.30 petang. So sekarang ni kita ke mana? Kita cek makan. Boleh jaga rumah. Cek kedai dekat apa? Dekat stesen Merapu PTM. Jom. Kenderaan dilarang memasuki kawasan platform KTMB. Mana signboard Merapu tu? Kat situ kot. Oh, cross je lah, nyentas. Makan dulu ke apa? Ni ada dekat sikit kot. Kita sekarang dekat stesen Merapu. Makan dulu. Jom. Ni ke dia? Tak ada belah sana kot. Tu sana kot. Tak ada lagi satu. Dia punya signboard. Mana tah? Turun mana? Sana. Ya, sini ya. Turun sana kot. Tepi sana kot. Kat bawah lah. Turun sana lah. Diorang lalu tadi. Sini, diorang ada sini. Oh iya ke? Jom. Tadi salah jalan pula. Tak ada jalan. Boleh lu. Tadi daripada sana dah cross, kita ke kedai makan. Kat mana kedai ni? Sana kot? Kedai apa dia? Kasihlah bungkus. Ni kacang, kaya. Kasih merah saya. Ya? Kasih merah. Kasih merah. Okay. Abang sekali tu. Untuk abang sekali. Ambil satu. Apa-apa je. Dah makan, dah kenyang. Ada bungkus untuk Akif dengan Hakim. Saya tadi makan tadi sedap. Ada kuih. Kuih lagi. Nanti kuih buat. Sekolah petang ni.
Malam nanti pandai lah cik makan. Kuala Lumpur 253 km. Jauh. Itulah, patah balik. Tak gambar. Saja juga. Saja juga. Panas. Cakap kan buat topi. Yang tak gambar kat situ. Jom. Santai lah Merapu ni. Direct tenang. Kita tak banyak. Boleh naik ke situ? Ha, boleh lah. Dah tak mistake lah. First time try. Tak apa kan? Okey kita okey. Dah. Mana tu? Okey. Bebas. Rahana, okay, kejap. Nak interview sikit. So, is this your first time? Like, how many times have you done the 100 miles before? No, this one is I'm joined for 100 km. For 100 miles, I don't know, I think times lah. Alright, so what's your target finish time for today? Mind you that mandatory item is very important. Mandatory item anda sangat-sangat penting kerana walaupun pada race kit collection kita tak buat mandatory item check. Jika anda adalah pelari yang ada ranking podium, we will check at the end of the where you call the finishing line, ataupun secara random di checkpoint. Jadi ada mandatory item yang kita kenakan 10 minit dan ada juga penalty. Ada juga mandatory items yang akan terus disqualified. So DQ. please runners, make sure you have your mandatory gear ready At all times, with you at all time. Dan okey, kita nak Dia jatuh tadi. Ada KM Gopek aku on. Kakak lagi. Ada KM kat Musa aku on. Ada 2 Gua bersih. CP1. Sini bro. Hai. Bila. Okay. Jauh pergi perjalanan. Layan gua. See you. Mantap.
Air putih semua. Air mineral water mana? Di mineral water semua. Alright, another 100. Okay, let me just read. Another 100 kilometer. I tak sure nama dia Muhammad Helmi ke tidak, tapi just now we have Izana Nabila Muhammad Helmi for 100 kilometer runner. 100 kilometer distance. And then this one, wait, still loading. And then we have Muhammad Izzat Muhammad, also 100 kilometer runner yang baru sampai. Wan Zuhaimi, Izyan Hani, congratulations to all of you. Dua baju. Apa? Medik kan medik? Itu depan sana.